korang like dan share live saya akan share tips PCOS bersama yang mereka yang plan nak pregnant by 2026. Korang boleh isi beg biru juga kalau korang yang nak tanya details, okay? Jadi pertama sekali ramai orang dia salah faham. Dan dia rasakan anda yang ada period ni sebenarnya anda ramai yang tak subur. Dan korang kena tahu orang PCOS ni dia memang tak subur dan tak bertelur. Walau macam mana pun korang datang period ke, korang kurus ke, period korang on time ke, berat badan korang normal ke, tetapi korang kena tahu walaupun you all ada period, mereka yang ada PCOS ni sebenarnya tak subur. Dan kalau korang nak pregnant, korang kena bertelur. Okay, bukan datang period. Okay, so walaupun korang datang period every month, ramai yang tak berjaya bertelur. So di Marisa ni dan bersama dengan saya Dr. Atika Fauzi, kita nak bagi education, kita orang nak bagi awareness untuk anda yang